واغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah, ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Inilah kisah kami. Setiap hari balik sekolah, mesti aku selalu terfikir, seronoknya mereka. Ada mak ayah ambil dari sekolah, dapat salam dan peluk. Mesti best kan mereka? Tapi aku di rumah Hamidah Yaakob ini pun seronok juga. Mereka tak pernah gagal menggembirakan aku. Selalu bertanya akan keadaan aku. Aku tahu mereka tak nak aku berasa kesunyian. Kenapa sedar-sedar ni? Sedar. Hari ni kita buka puasa, lawan sedap-sedap. Aku Ismandi. Aku bersyukur kerana ada di sini. Kawan-kawanku tidak pernah meninggalkan aku bersendirian. Jika mereka nampak aku tengah termenung, mesti mereka akan cuba membuatku gembira. Ketika mereka bermain, pasti mereka akan mengajak aku bermain bersama. Jika aku tidak faham akan mata pelajaran, aku akan bertanya kepada mereka. Walaupun mereka tidak dapat membantu aku, tapi mereka akan berusaha untuk menolong aku dengan menyuruh aku bertanya kepada ibu ayah. Kadang aku terasa keseorangan, tetapi dengan kehadiran mereka di sisiku, segala kesedihan aku hilang seperti debu berterbangan. Bila Ramadan menjelma, semakin membuatku teruja. Kami akan sahur bersama-sama. Walaupun sukar untuk bangun sahur, tetapi kawan-kawanku tidak jemu untuk mengejutkanku. Mereka tak nak aku terlepas pahala sahur, serta mereka nak aku bertenaga dalam menjalani ibadah puasa. Ni Aisyah. Lahir kan ni? Bila tiba berbuka puasa pula, sangatlah meriah. Rasa lapar dan dahaga itu hilang kerana melihat keseronokan dan keakraban rakan-rakanku. Kami akan mengerjakan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah. Bulan Ramadan pasti akan kurindui dan ditunggu-tunggu di setiap tahun. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Indah rupa, indah tari, kesuma dinda, indah maya. Kami warga Peyatim Miri mengucapkan Selamat Hari Raya. Raya pertama cantik berseri, berbaju kurung bagai puteri. Duit raya jangan lupa diberi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Raya pertama cantik berseri, berbaju kurung bagai puteri. Duit raya jangan lupa diberi.
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ramadan bakal beransur pergi. Syawal menjelma di Aidilfitri. Seikhlas hati menyusun jari, memohon maaf kekilafan diri. Gemersik takbir mengundang tiba. Salam diutus tanda ingatan. Syawal dinanti menjelang tiba. Salam diutus pohon kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan mulai ini, saya mewakili Badan Pengurusan Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Yatim Cawangan Miri merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua atas sumbangan yang diberikan kepada anak-anak Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri, baik dari segi makanan, minuman untuk berbuka dan bersahur, bahan-bahan mentah untuk keperluan harian serta wang tunai sepanjang bulan Ramadan dan Syawal tahun ini. Kami mengharapkan sumbangan yang berterusan daripada anda semua untuk sama-sama kita membesarkan anak-anak di Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri ini. Semoga anda semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri serta maaf zahir dan batin. Kami dari Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Yatim Cawangan Miri mengucapkan selamat